Soalan yang ramai sangat parents dengan baby newborn tanya ialah macam mana nak tenangkan dan tidur masa dekat luar. Anak kita tengah menangis dan kita tengah makan sekarang ni. So apa yang kita perlu buat, okey? Kita bedung anak kita kalau belum bedung. Kalau kita tengah duduk, kita boleh bentang saja bedung dan kita bedung anak kita cepat-cepat. Okey? Bedung saja takkan diamkan baby, so kita kena angkat dia lah. Position yang paling senang, kita angkat baby. Okey? Kemudian kita mengiringkan dia. Kenapa kena mengiring? Tak boleh macam ni ke? Tak boleh. Kebanyakan baby yang tengah marah, dia memang takkan diam dengan position begini. Sebab position begini bermaksud baby tu berbaring di tulang belakang dia. Dan baby newborn tak suka baring di tulang belakang. Sebab dalam perut mereka tak pernah berbaring di tulang belakang. Diorang ni selama 9 bulan telah terapung dekat dalam cecair amniotik. So that's why kalau dia tengah nangis, kita pegang pula kat tulang belakang ni, memang lambat diam. So kita kena remove, alihkan dia daripada tulang belakang. So kita hanya boleh mengiringkan atau kita tiarapkan atas kita punya peha. Position yang pertama, kalau kita mengiringkan, okey, kalau baby tu kecil, okey, dan muat kita punya saiz peha ni, bolehlah. Okey. Tapi kalau anak kita ni dah besar, dah panjang sikit lah macam baby ni, so kita selit saja dekat celah tepi ni. Okey. Dan tangan kita ni, dua tangan kiri dan kanan ni kita ampu macam ni. Letak on top of each other, jadi macam alas alas kepala baby tu lah. Okey. Dan perut baby tu mesti menghadap dengan kita. Maksudnya macam menghadap ke bawah. Kalau yang pegang tu menyebabkan perut baby ni menghadap ke atas, maksudnya salah. Baby takkan diam. Dia kena menghadap ke bawah. Perut dia tu mesti rasa ditekan oleh kita punya lengan. Sebab dekat dalam perut, dia punya kaki lutut ni dah biasa menekan dia punya bahagian abdomen. So baby suka dengan sebarang tekanan pada bahagian perut ni. So that's why kena bawa ke lengan kita. Okay, pusingkan ke lengan kita macam ni. Dan dua tangan ni ampu. Alright, okay, dah bedung, dah letak position macam ni. Kita boleh buat bunyian sushing sebagai meniru bunyi dalam rahim. Ataupun macam saya kata tadi, ada bunyi white noise tu kan, bunyi hujan, bunyi ombak yang macam beralun. Dia macam meniru bunyi rahim yang beralun dengan cecair, dengan kita punya pergerakan otot kan, peredaran darah. So boleh buat. Dan sambil sushing, kita gerak sikit, hayun sikit. Sebab anak kita dalam perut dulu, dalam air tu, dia akan sentiasa bergerak. So kita combinekan, bedung, position, mengiring. Lepas tu kita buat bunyi sikit dan kita hayun sikit seperti kalau malas nak guna mulut, boleh guna bunyi tadi yang saya sebut tu. Once anak kita diam, kita letak sahaja, terlentang, tak ada masalah. Okay, letak terlentang. Dan kita onkan saja white noise di telefon kita ataupun di mesin. Dan sesetengah anak dia dah cukup happy dah dengan bunyi sekeliling. Dekat mall contohnya, dekat klinik, dekat pasar raya, dia orang dah happy dengan bunyi itu. Okay, so senang saja. Anda boleh sambung makan, sambung beli barang.